Nak keluarkan emas daripada akaun, apa item kecil yang terbaik? Ada yang tanya 1 gram ke? Ataupun yang suku dinar yang kecil macam ni? Yang mana lebih baik? Kalau salah pilih item, tuan-puan boleh rugi. Sebab lebih kecil emas tu sebenarnya harga premium dia, harga nak keluarkan secara fizikal dia lebih mahal. Sebab tu boleh tengok video ni sampai habis. Ramai yang fikir keluarkan yang 1 gram yang macam ni lebih untung. Sebab nampak design dia cantik. Tapi sebenarnya item yang kecil-kecil macam ni, dia lebih kepada item koleksi. Harga dia sedikit mahal. Kurang sesuai bagi penyimpan emas yang nak fokus perbanyakkan kepingan emas. Kalau nak fokus cepat dapat untung, ada 2 item yang terbaik. Item yang kategori kecil tapi keuntungan yang lebih tinggi. 2 keping tu adalah 1 dinar dengan 5 gram gold bar. Sebab dia punya cas nak keluarkan fizikal dia jauh lebih rendah berbanding 1 gram yang macam ni. Contoh keluarkan 1 gram gold bar, dia kena bayar RM15 untuk cas premium dia. Tapi 1 keping antara 1 dinar dengan 5 gram, cas nak keluarkan dia hanya RM10 sahaja. Padahal 5 kali ganda berat berbanding yang ni. Dan 2 item ni paling mudah kalau kita nak pajak dekat mana-mana tempat. Sebab item yang 1 gram macam ni ada tempat yang tak terima. Jadi siapa yang baru nak bermula menabung emas, fokus untuk keluarkan 2 item ni daripada akaun Masgap ni. Boleh menabung sedikit-sedikit, tak ada komitmen bulanan, dan kita menabung ikut bajet kita. Itu yang bestnya. Tapi yang belum ada akaun Masgap ni, boleh pergi dekat profil saya, ada pautan, boleh follow step by step ataupun boleh DM saya.